Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay guys, macam yang korang tengok dalam gambar, hari ni aku nak review pack terbaru gang. Pack terbaru daripada Monster Galaxy Card, iaitu pack yang kita panggil Champion Rise. Inilah dia pack terbaru guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So pack ni adalah pack daripada Monster Festa, yang kita boleh dapatkan daripada Monster Festa lah. So sebelum aku review, macam biasalah guys, yang mana belum subscribe channel aku minta tolong subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you for support. Okay, aku sangat-sangat hargai, dan aku akan sentiasa beri konten-konten tentang Monster punya produk, latest produk. Aku akan buat review. So jangan lupa subscribe guys. Okay, so tanpa melengah masa, aku nak buka pack yang pertama dulu. Untuk pertama korang, aku tak ada, orang kata apa, pack SR-AR lah. Sebab pack SR tu memang sangat-sangat limited lah. Korang boleh beli bundle, hanya boleh dapatkan di Monster Festa saja. Tapi jangan risau, SR dengan AR nanti akan ada di pasaran lah, di macam biasa di 7-Eleven, Popular. So korang boleh hunting lah macam biasa. Okay, so ini adalah pack pertama. Yang aku suka sikit dia punya pack yang pertama ni, dia macam pack Champion Rise ni, dia color gold lah. Lepas tu ada ada macam crown kat atas ni kan. So ini pack pertama dia, gambar Nova. So jom kita tengok pack yang pertama. Pack yang pertama aku cuba buka. Okay, kita pergi yang pack yang pertama. So ni pack yang pertama geng. Macam biasa kita ada kad dadu. Kad awesome dia, berdasarkan comic geng. Kita ada kad Mega Concho Attack 60 jika dia kad dan kat atas di zone kalah. Attack 260. Okay, so kita ada Lovelian. Kita ada Operative Papa. Kat sokongan kita ada kat sokongan Kuali. Dan ni dia guys, kad kita, iaitu kad yang pertama, Boy Nova. Kat sini korang boleh tengok lah. Jika menang awesome pertama, alihkan semua kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Jika kalah awesome pertama, alihkan satu kad dari zon menang sendiri ke zon kalah. So memang efek dia memang gila lah guys, memang gila. Okay, jom kita tengok pack yang kedua. Pack kedua Champion Rise adalah nampak gambar siapa tu geng. So ini adalah boy apa. Jom untuk pack yang kedua Champion Rise ni, kita tengok. Okay, dadu dia, kita ada dadu. Kita ada Mega Janitor, pilih satu kad dari pihak lawan, tak ada kalah. Okay, kita ada Pak Pato. Kita ada Pak Pato. Kita ada Pipi Zola atau menantikan jenis paparan Mazila berlaga di zon kalah. Okay, wah, ini dia pack Champion Rise kad kosong kita guys, yang api. Nice gila artwork dia. Okay, wah, kita ada kad sokongan kekal Teamboard. Kad sokongan yang terbaru kad sokongan apa ni, HP 200 untuk kad di zona aktif main yang pemain HP kurang daripada 100. Penamaan HP hanya sekali bagi setiap kad. Dia auto heal. Dan ini dia geng, kad Blizzard kita. Gila apa. Jika menang awesome pertama, alihkan semua kad kecuali kad sokongan kekal.
dari zon kalah sendiri ke zon menang. Whoosh. Jika kalah awesome pertama, alihkan satu kad dari zon kalah pihak lawan ke zon menang. So menang awesome pun ni, kalah awesome pun ni. Memang ada efek geng. Tengok kat Blizzard. Oh nice gila. Oh memang nice, memang nice. Okay, jom kita tengok pack yang seterusnya. Pack yang ketiga. Pack yang ketiga, okay. Aku rasa memang sangat-sangat berkualiti lah. Kad dia memang tahun baru, season baru ni cantik-cantik ada punya design dia. Memang betul champion pack lah. So kita unpack pack seterusnya. Okay, macam biasa kita ada dadu. Oh, kad yang pertama kita ada Ying. Masukkan semula kad dari zon kalah ke dalam deck. Oh, okay. Oh, kita ada kad sokongan sang buaya. Kad sokongan sang buaya efek kad sokongan perlawan tidak berkesan. Okey. Kita ada Gopal. Kita ada Rectangulian. Wah, kita ada Mechamator. Dan katakan semua kad tersebut. Dan ini dia geng. Gila dah. Wah, kad awesome pertama kita yang foil geng. Foil memang gila. Lawa. Nice gila. Okey, jom kita tengok pack yang keempat. Oh, kacak Pack yang keempat kita ada kacak. Jom. Pack yang keempat. So awesome. Wah, kita ada daun. Wah. Dan kita ada Boboiboy Blaze. Next kita ada Otoy. Islah Blizzard kalah. Dan kita ada Mega Rubica. Next kita ada Boboiboy Ice. Next kita ada Kacax. Kacax Jadi Kacax. Pilih satu kad sokongan dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Wow, nice. Cantik. Okey, jom kita pergi pack yang seterusnya. Pack yang kelima, geng. Yang kelima Pack yang kelima, let's go. Pack yang kelima untuk Champion Rise kita ada Olean. Mascardo. Kita ada ni tak foil. Okey. Kita ada Yaya. Automatik jika nilai PHP lawan lebih tinggi daripada pemain. Wush. Automatik menang jika kad nilai HP pihak lawan lebih tinggi daripada kad pemain di zon aktif. Wow, dahsyat efek Yaya ni. Dan kad yang kedua kita ada Mamazilla. Tetapkan attack kat lawan kepada 20 dan wah, Mega Concho guys. Dia keluar kat Champion Rise pula. Automatik menang jika kalah awesome pertama. Okay, next kita tengok pack yang seterusnya. Pack nombor 6 guys. Boboiboy dengan Gopal. So mari kita tengok pack nombor 6. Pack nombor 6. Okey, kat kosong. Kita ada Boboiboy Api. Kita ada Mamazilla. Kita ada Samurai. Oh, kat sopan. Okey, kat sopan apa dia? Serangan kat lawan. Serangan pertama dan kedua. Wow, 2 kali defense. This is awesome. Okay, kita ada Boboiboy air.
kita ada kad kita. Opal. Apa efek dia? Nampak. Tukarkan kad ini dengan mana-mana kad jenis bersyarat dari deck dan aktifkan efek tersebut. Ni memang OP gila, geng. Dia boleh panggil segala jenis kad bersyarat. Wow, nice. Okey, jom kita tengok kad yang seterusnya. Kad Papa Zola yang muda. Okey, kita ada Awesome. Kita ada Mas Mawis. Kita ada Ion B. Kita ada Panglima Pairapi. Itu kakak ini jenis berapa? Dari Nova. Dia boleh tukarkan kepada Nova. Mantap. Kita ada Papa Zola, Orbital Zola. Satu kad dari pihak lawan letakkan design aktif termasuk dia aktif sendiri termasuk efek. Jika kad itu tewas gunakan. Ni Papa Zola punya efek lah. Antara efek yang paling best lah. Tokang, tiru efek salah satu kad sokongan yang terdapat di kalah pihak lawan. Ini dia kad foil kita yang kedua. Awesome. Wow, that is super nice, gang. Memang nice gila. Okey, jom kita tengok pack yang seterusnya. Itu dia. Pack nombor 8, Papa Zola. Pack Papa Zola. Jom kita tengok pack Papa Zola. So, kita ada kad Awesome. Okey, Yonmi. Wah, kita ada api. That is so cool. Kita ada Kobiko. Kita ada Fang. Wow, Fang baru. Awesome untuk menang. Pihak lawan dan pemain kedua-dua tidak boleh menggunakan sokongan. Kedua-dua pemain yang boleh Awesome untuk menentukan pemenang. Memang Awesome kesudahannya. Best gila. Wah, kita ada robot Mega Pak Pato. Akhirnya keluar juga robot ni. Ya, dia biar lawan pistol kan. Macam rasa salah. Okey lah. Dan ini dia, guys. Papa Zola kita. Setiap kali pihak lawan menang atau seri dalam kosong, alihkan satu dari mereka ke sudut kalah. Memang power lah Papa ni. Series power dia Papa ni. Okey, dan deck yang terakhir untuk Champion Race kali ni kita ada siapa ni? Kacak siang dah tua. Jom kita tengok. Okey, let's go. Baik, yang terakhir. Kita ada Kacaks. Kita ada Awesome Air. Kita ada Yanari. Kita ada Berlin. Kita ada King Boxel. Wah, blok. Kita dah ada blok yang ni, yang terbaru. Dan ni dia, guys. Kita punya rimba, guys. Rasyat ya amat. Ini adalah kad-kad dia. Kad-kad Awesome kita yang foil. Di mana kat sini kita boleh nampakkan api adalah sebagai Nova. Nova. Air kita ada Blizzard. Dan daun kita ada rimba. Wow, cool gila. Ini memang dah sangat-sangat cool. Dah dapat kad karakter untuk kad foil. So kita ada Blizzard, kita ada Nova, kita ada Boboigon, Boboigon dan Gopal, kita ada Kacaks, kita ada
Papa Zola, dan kita ada Mega Concho. So 2 kad S untuk pack Champion Rice kali ni. Dan itu saja guys dari aku. Sehingga kita berjumpa untuk next video guys. Stay tune. Ciao.